Macam mana kita nak bagi story Spotify kita ni tak penuh disebabkan kita shoot video lama-lama. Okay, jom kita mulakan. Okay, first kalau korang shoot video, contoh korang shoot video lama-lama kan, lepas tu korang lepas tu korang berhenti untuk tengok skrip ke, tengok apa-apa ke, korang nak kena pergi tempat lain ke, korang pause dulu video korang tu, ikut balik. Contoh kalau korang macam sekejap je nak ingat skrip je, korang unpause balik. Korang kena elite sikit lah supaya korang tak membazir masa untuk membebel. Sebab ada situation mungkin korang akan lupa untuk korang unpause video korang. Okay, dan seterusnya korang kena rajin-rajin lah. Lepas shoot edit terus, lepas shoot edit terus, sebelum edit kena shoot gitu supaya jimat lah. Contoh video mentah korang tu buang terus lah, lepas shoot video tu lagi jimat video korang. Okay, tu je video kali ni. Assalamualaikum, bye.